Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak naik Bukit Seladang. Bawa ibu-ibu. Tu dia. Sebab tengah merokok. Nak pergi mana ni? Ha? Nak pergi mana? Pergi Bukit Sayang. Sadang. Bukit Selayang. Tak, biar. Itu masa aku. Kacik tu. Kita berapa hari ni kita nak tengok ibu-ibu naik Bukit Seladang. Lepas tak lepas. Hai. Tarik. Awal-awal dah beri dah. Aduh. Kalau kita Google 400. Google aku naik pandang rumah tu 200 je dah. Nak berband. Waktu tahan. Boleh tahan bukit ni. Aku ke first time naik kali ni. Terasa tu. Tengok ibu-ibu merangkak-rangkak. Oi, tinggi oi. Berhenti dulu. Nampaknya sudah kepenatan. Nanti dah aku jatuh lagi. Jatuh. Perasaan? Penat. Penat tu macam mana? Penat tu macam mana? First Penat. Pertama ke? Second. Bukan ini tempat lain lah. Penat tak terkata? Ni tinggi dia pun curam. Puncak terus. Memang curam sungguh. Kau tengok orang tua. Tinggi. Mengeteng-eteng. Terbalik je. Kenapa? Kepenatan? Tak. Ni spot rehat. Balik. Sampai. Takkan berhenti sini kak. Duduk dulu. Sini. Baru berapa meter je. Curang. Ingat biasa je. Puncak tu. Ni dia tak tinggi lah. Untung tak tahu. Walaupun aku tak pernah naik, tapi boleh bayang lah. Kalau orang jatuh ni macam mana mati ni. Nampaknya semua dah terduduk. Mati ni jatuh tu. Tak. Ni dia. Kepenatan ibu-ibu. Ni. Saut cabaran. Baru sikit je naik. Dia lagi ke atas. Cik baik dia sediakan jalan macam ni. Kau tak makan dia. Kau bagi sini. Okay guys, Bukit Seladang ni aku naik kali pertama. Aku pun tak tahu apa cerita, macam mana kedudukan dia. Tapi mula-mula naik tu memanglah dia beri satu kejutan lah. Tinggi terus. Tapi kalau orang yang kuat-kuat biasa je macam tu. Lebih kurang 300, dekat 400 meter lah. 370 ke 90 macam tu, aku tak pasti. Nanti boleh kena tengok balik, check balik. Bukit Seladang ni di Jerantut, Pahang macam tu ni guys. Ramai ke orang naik ni pada hari Sabtu ni guys. Boleh lah kalau nak buat training. Siapa yang kaki panjat gunung, macam ni guys. Jom kita jalan tengok macam mana. Masih lagi yang terduduk ni.
Ni jalan pun dah makin menapak ha. Lempar tu. Kenapa dah kata? Ha? Macam mana? Dah berapa kali naik turun? Satu kali 10 kali. 1 juta. Kita tengok ibu-ibu ni nampak. Macam zombie lah. Mana macam zombie dia kata jalan. Buat rehat sebenarnya. Boleh buat rehat. Dekat. Sangat. Telefon 6 tadi. Sini pun cabang ni boleh tapi dia tak tinggi. Kalau nak tinggi kena ikut cabang ni. Nak duduk dulu ke? Duduk dulu lah. Kah. Dia orang dah duduk dah. Oh, meninggi lagi ha. Macam mana perasaan? Ha? Belum tu ada cabang tu. Suka tak dapat pergi? Suka tak? Suka tak? Cabang tu. Tahu je terus. Bukan. Ada tersidai lagi kat atas tu. Awak nak potong getah tu? Ha? Nyonya kerja kebun ke? Tapi tak tahu potong. Sejam lah. Setengah jam lah. Setengah jam. Cuma tersidai. Wangi ni lembut tu. 4 hari. Tersidai. Kat atas tu tersidai. Dia tekak ya. Cepat. Sebenarnya ikut jalan sana ni guys. Sementara tunggu diorang tengah melepak tu, aku cuba tengok jalan ni sekejap. Aku nak tengok kat atas ni. Ha ni. Apa di atas? Dia ada jalan lah ke atas. Rasanya boleh sampai tembus jalan sama. Berlari je. Oh, tak pergi. Ada lagi. Dia boleh. Boleh juga kan? Tak tahulah tu. Tapi tak jauh ni. Mungkin dia cetek tak. Ibu-ibu sambung balik perjalanan. Bertarik. Bertarik. No. Umur dah bertahun-tahun nak Filipin. Sorang berhenti, semua berhenti. Bawa nenek. Lutut tak salah lutut. Kau pun mak. Gerap. Kenapa dia tak ambil? Masak dia ni hari ni. Tak masak lah. Tak masak lah. Tak apa aku belanja. Tak masak dah. Dia tak nak masak dah guys. Balik ni kang. Dia kata naik bukit ni pasal. Ni lah kena cacap macam ni. Kau nak bawa pedang. Awal dah. Atas bukit, kiamat. Mana? Itu maksudnya kita dah sampai puncak. Come on Askar. Angkat sudah. Pegang lutut macam tu lah. Macam Mazhar tu. Kutu perangkap, kutu pedaya. Lagi tinggi. Lagi tinggi weh. Lagi tinggi weh. Lagi tinggi weh. Wow. Okey lah. Nampaknya ibu pertama dah berpapah. Lutut tak tahan.
Betul tak masalah. Tak ada sinema kan? Stamina. Sinema tu panggung wayang. Itu seni main menjalan aku. Satu jongkang nampaknya. Satu. Batu. Tak boleh duduk. 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 Ingat kaki. Apa perasaan dah? Nak bebel. Awak ibu-ibu? Seronok. Nak bebel. Oh. Nak beban. Lik, jangan kencing ni, Lik. Nak termuntah. Sini guys, kita tengok. Nak termuntah dah. Dudukkan. Dia mendongak. Kan? Naik bukit ni sebenarnya nak selalu. Kalau sekali-sekali memang macam tu. Naik bukit dia ada cara dia. Jogging ada cara dia. Jalan ada cara dia. Tak kira lah. Apa-apa pula. Kita berbisikal ke main bola ke. Kalau sekali-sekala memanglah payah. Rasa penat. Dia nak kena selalu. Bila sekala inilah jadi. Tu lagi. Pucuk paku. Oh, jom sebut aku pula. Apa cerita? Tamatlah sudah. Sudah penat. Cerita kami. Tadi awak dah 3 kali dah tak je. Kalau nak bom. Apa cerita? Ha? Ni nak hitam. Aman. Oh, ada lagi tu. Nanjak. Jadi ni. Pucuk lagi tu. Terus tak fokus kita tu guling kat bawah. Ha? Sejuk Memang lah tak sini. fokus gila tu tengok bawah. Ada lagi. Ada. Bukit situ. Patut siapa yang minum. Ada apa yang minta lagi? Bang, lama kita dulu lah. Peneman tayar. Sini mah kat laka situ. Tak situ okey. Ada. Oh. Okey. Belum sampai lagi. Sana tu. Jelas tu. Tapi naik kat sini ya. Sikit je. Tak. Sayang kan tak sampai. Dah dekat dah nampak. Diorang nak selender lah. Ibu-ibu. Tu je. Sayang kan tak sampai. Pasal dah. Kalau tak. Kita menghampiri. Nampaknya masih berpegang-pegang tangan. Dalam kampung getah je. Macam Bukit Tok Don lah. Dia kata dah macam gunung. Jampi ni. Sekali lihat kat batu-batu. Ada sikit lagi. Ni sejuknya. Hari tu nak duduk. Tersandar dah kat pokok. Sikit lagi. Tu ke puncak. Ini sampai. Mas, sampai kering balik kau tu. Oh weh. Hujak asli.
Bukit Seladang Monyet pula memai kot. 370 meter. Okey lah. Oi, yang ada tepi sana. Tak apa. Jatuh ke bawah. Memang kan. Aku nak mencari yang susah. Dalam kebun sawit. Kita datang dah lewat lah. Macam ni lah. Apa perasaan dah? Sampai ke puncak? Alhamdulillah, akhirnya berjaya. Yeah. Apa dek? Ada training kat bawah. Oh, Tengok belakang ni. satu bukit ni. Ada training kat bawah. Kita tak ada. Kenapa? Oh, macam tengok jalan dia. Dia tak ada zigzag. Ada lagi satu bukit? Ada tapi Satu bukit ke puncak. Aku rasa dia lagi tinggi sikit tak? Ni aku cuba pergi di depan sana ni kan. Dia berdua je. Yang lain semua duduk atas tak mau. Kita nak tengok pada bukit Seladang tadi ni. Dia tak ada jalan tu lah. Off-road lah. Dia tak ada apa kat atas ni pokok getah. Tapi inilah ke puncak dia. Daripada I Love Seladang ni. Ni aku puncak. Terasa aku. Depan ni betul-betul ke puncak. Tak apa. Janji sekurang-kurangnya aku sampai ke puncak bukit Seladang. Ya. Inilah ke puncak. Aku rasa inilah puncak. Tak ada apa, pokok getah. Tapi Bukit Seladang yang I love Bukit Seladang tu, tempat dia orang selalu sampai bawah daripada sini. Terasa juga. naik dia saja pecah dulu. Amboi. Muntah dah. Minyak. Muntah dah ni. Minyak je mana? Nak muntah pula. Tak kisahlah, saya dah sampai kan. Nah, Tinggi ke? Lagi tinggi, terasa. Itu betul-betul cabar. Duduk rehat dulu bang. Cabar gunung. Orang tu payah kan? Bukit ni tiga lah. okay guys, aku rasa cukup sampai sini lah. Bukit Seladang, ketinggian 370. Cuma dia tak banyak mendata, dia terus naik je. Contoh ni guys, boleh naik tempat ni. Kalau nak tengok awan nano, awan kapet, kena datang lepas subuh tu, kena naik lah. Contoh ni guys. Okay, terima kasih semua yang menonton. Tak ada apa lagi lah. Assalamualaikum. Bye bye.